Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So hari ni kita nak belajar satu topik yang sangat penting. Bukan sangat penting untuk lulus periksa tapi penting untuk pastikan kita balik rumah dengan selamat, cukup sifat dan sihat walafiat setiap hari bila kita dah bekerja nanti. So cuba bayangkan kita kerja dalam bidang telekomunikasi. So kita kena panjat menara yang tinggi, kena pegang wayar elektrik, kena masuk lubang bawah tanah. So kalau kita tak tahu cara nak jaga diri, apa yang akan terjadi? So kemalangan boleh berlaku dalam sekejap mata, bila-bila masa. Sebab tu wujudnya subjek ni ETL 303, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil OSH, Occupational Safety and Health. So hari ni kita akan tengok nota yang pertama dulu santai-santai saja. Yang penting saya nak semua orang faham. Okay, seterusnya, apa benda sebenarnya OSH ataupun KKP ni Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So saya tak nak kamu hafal ayat buku teks yang panjang-panjang. Senang cerita macam ni. OSH ni ialah satu set peraturan dan cara bekerja untuk pastikan kita selamat, iaitu tak cedera dan sihat, tak jatuh sakit pada masa kita bekerja. So di Malaysia kerajaan dah buat satu undang-undang khas yang dinamakan Akta OSHA 1994, iaitu Akta 514. Undang-undang ni wajib dipatuhi oleh semua syarikat dan pekerja. So tujuan dia adalah untuk melindungi 3 pihak, iaitu diri kita sendiri sebagai pekerja, rakan sekerja ataupun pekerja pelawat yang ada di kawasan kerja kita, dan juga yang seterusnya adalah peralatan bernilai tinggi daripada rosak. So sama macam kita bawa motor. Kenapa kita kena pakai helmet dan ikut lampu isyarat? So ya betul supaya kita tak aksiden dan orang lain pun selamat. So OSH ni di tempat kerja pun sama juga macam tu. Nak diri kita selamat dan juga rakan sekerja selamat, dan juga peralatan dipastikan tidak rosak lah. So sekarang mari kita tengok apa bahaya ataupun risiko yang biasa dihadapi oleh orang yang bekerja dalam bidang telekomunikasi, iaitu telekom macam kita ni. So yang pertama adalah tempat tinggi. Kita bukan setakat panjat tangga rumah, tapi kita kena panjat menara pencawang telekomunikasi yang tingginya berpuluh-puluh meter. Silap langkah kita boleh terjatuh. Yang seterusnya adalah elektrik. Semua alat telekomunikasi pakai elektrik. Kalau ada kabel yang terkopik ataupun sambungan salah, kita boleh kena rejatan elektrik yang kuat. Seterusnya adalah cuaca. So kita kerja di luar, outdoor. Cuaca di Malaysia ni tak menentu. Tengah panjat menara, tiba-tiba kilat sambar menyambar, ataupun cuaca terlalu panas sampai boleh kena stroke haba, iaitu heat stroke. Yang seterusnya adalah ruang terkurung, confined space. Kadang-kadang kita kena masuk ke dalam manhole ataupun lubang bawah tanah untuk tarik kabel fiber optik. Dalam tu sempit, gelap dan gas beracun boleh terkumpul di dalamnya. Oksigen pun sangat kurang. So nampak tak? Kerja kita ni mencabar. Jadi sebab itulah kita wajib tahu cara nak melindungi diri. So pernah dengar tak perkataan high-rec ni? Bunyi macam nama dinosaur kan? Tapi sebenarnya high-rec ni ialah formula paling penting dalam keselamatan pekerjaan. So saya nak bagi analogi mudah. Bayangkan kita nak melintas jalan raya yang sangat sibuk. So langkah yang pertama kita kena pasti bahaya, hazard identification. So masa berdiri di tepi jalan, kita nampak ada banyak kereta tengah laju. So itu adalah bahaya dia. Yang kedua adalah penilaian risiko, risk assessment. Kita fikir dalam kepala, kalau aku melintas sekarang, agaknya kena langgar tak? Kita nilai peluang kita selamat. Kalau kita laju sangat, risikonya sangat tinggi untuk kita kemalangan. So langkah seterusnya iaitu kawalan risiko, risk control. Macam mana kita nak melintas dengan selamat? Kita carilah jejantas ataupun lintasan belang, zebra crossing, ataupun tunggu lampu isyarat bertukar merah baru melintas. Itu namanya kita kawal risiko. So sama juga bila kita di tapak kerja telekomunikasi. Mula-mula kita cari apa yang bahaya, kemudian berfikir sejauh mana ia boleh mencederakan kita. So dan akhirnya kita buat tindakan pencegahan sebelum mula bekerja. Yang seterusnya adalah slide berkaitan hierarki kawalan, cara kawal bahaya.
So bila kita dah tahu ada bahaya, macam mana kita nak kawal, kita ada 5 langkah susunan keselamatan, bermula daripada yang paling bagus iaitu paling atas sampailah yang paling kurang berkesan iaitu paling bawah. So yang pertama adalah eliminasi iaitu hapus. Ini yang terbaik kita buang terus bahaya tu. Contohnya kalau ada sarang burung, sarang tebuan kat tiang telekom. Kita panggil bomba musnahkan sarang tu dulu sebelum kita panjat. Bahaya dah hilang 100%. So yang kedua adalah substitusi, ganti. Kalau tak boleh buang, kita ganti dengan benda yang lebih selamat. Contohnya ganti tangga kayu yang direput dengan tangga aluminium yang baru dan kuat. Yang seterusnya adalah kawalan kejuruteraan. Kita ubah suai tempat kerja secara fizikal. Contohnya pasang pagar penghadang di sekeliling kawasan menara supaya orang awam tidak boleh masuk dekat dengan kawasan berbahaya. Yang keempat adalah kawalan pentadbiran. So ini melibatkan peraturan ataupun kertas kerja. Contohnya buat giliran kerja supaya pekerja tak letih. Beri latihan keselamatan ataupun letak papan tanda amaran bahaya elektrik. Yang kelima adalah PPE, alat pelindung diri. So ini adalah langkah terakhir sekali. Kenapa saya cakap terakhir? Sebab PPE ini hanya melindungi tubuh badan kita bila kemalangan dah berlaku. Contohnya kalau batu jatuh ke atas kita dan kita pakai topi keselamatan, kepala kita tak pecah tapi topi tu yang kemik. So bahaya batu jatuh itu tetap ada, cuma kita saja yang terlindung sedikit. So ingat ya, PPE ni bukan bermakna kita kebal. Kita cuma nak elakkan bahaya dahulu sebelum bergantung kepada PPE. Alat pelindung diri, PPE daripada kepala ke kaki. So mari kita buat aktiviti pemeriksaan tubuh badan daripada kepala sampai ke kaki untuk tengok PPE yang kita perlukan. Kepala kita wajib pakai topi keselamatan, safety helmet. Kalau ada alat pemutar skru jatuh dari atas menara, kepala kita terselamat. Mata, pakai safety glass. Terutamanya masa kita potong kabel ataupun buat kerja pemotongan besi. Telinga, kawasan generator pencawang sangat bising. So jadi kita kena pakai ear muff ataupun earplug supaya telinga kita tak pekak awal. Tangan, pakai sarung tangan keselamatan, safety glove untuk elak tangan terluka, terkena bucu tajam ataupun terkena rejatan elektrik yang halus. Yang seterusnya badan. Pakai vest keselamatan, reflective vest yang berwarna terang. Kenapa? Supaya kalau kita kerja waktu malam ataupun tepi jalan raya, pemandu kereta boleh nampak kita daripada jauh. Kaki, wajib pakai kasut keselamatan, safety shoes yang ada kepingan besi di bahagian depan dan tapaknya. Kalau terpijak paku tak tembus, kalau barang berat jatuh atas kaki kita pun, jari kita tak hancur ataupun tercedera. Yang seterusnya adalah kerja tinggi. Kita kena pakai full body harness, tali pinggang keselamatan penuh. Kalau kita jatuh daripada menara, tali ini akan gantung kita di udara dan elak kita jatuh terus ke tanah. So ini wajib dipakai untuk kerja yang tingginya lebih daripada 2 meter. Seterusnya kita masuk bab elektrik ni. Elektrik ni kita tak nampak dengan mata kasar. Tahu-tahu kalau terkena badan kita boleh terbakar. So ada 2 istilah penting yang kamu kena faham betul-betul hari ini. Iaitu yang pertama adalah penebatan, insulation. So ini macam baju pelindung untuk wayar elektrik. Wayar kuprum di dalam dibalut dengan plastik ataupun getah PVC. So plastik ni adalah penebat. Elektrik tak boleh lalu. Jadi kalau kita boleh pegang wayar tu dengan selamat. So kalau nampak plastik wayar ni terkoyak, so jangan sesekali kita sentuh. Yang seterusnya adalah pembumian, earthing ataupun grounding. Bayangkan ada arus elektrik yang bocor pada kotak besi perkakasan telekomunikasi kita. Kalau kita sentuh kotak tu, elektrik akan mengalir ke dalam badan kita dan terus ke bumi. So kita akan terkena rejatan elektrik. Tapi kalau kita pasang sistem pembumian, satu kabel hijau khas yang disambung daripada kotak besi terus ditanam ke dalam tanah, elektrik yang bocor tadi akan memilih untuk lalu ikut kabel hijau itu terus ke tanah berbanding lalu ikut badan kita. Kenapa? Sebab kabel kupum tu lebih mudah dilalui elektrik daripada badan kita. Jadi kita terselamat. Prosedur loto, lock out, take out. Pernah tak dengar perkataan loto? Loto stand for lock out, kunci dan juga take out. Letak label ataupun tag.
So saya nak bagi satu situasi lah. Bayangkan si Abu tengah baiki litar elektrik di belakang sebuah mesin besar. Tiba-tiba datang si Ali, dia tak nampak Abu di belakang mesin tu. Ali tengok switch utama, mesin off. So dia pun pergi on switch tu sebab dia nak guna mesin. Apa jadi pada Abu yang tengah pegang wayar hidup kat belakang? So ya, si Abu kena renjatan kuat. So sebab itulah kita kena buat loto. Kita kena kunci switch tu pakai mangga kunci kita sendiri dan gantung kat nama kita kat switch tu, tulis jangan on, ada kerja nak baiki. So jadi orang lain tak boleh buka suka hati untuk hidupkan switch tersebut. So mari kita tengok 9 langkah loto mengikut turutan yang betul. Yang pertama adalah kita kenal pasti semua sumber tenaga mesin. Yang kedua, kita beritahu semua pekerja lain yang kita nak buat kerja membaiki. Yang ketiga, kita matikan peralatan iaitu shutdown. Yang keempat adalah asingkan sumber kuasa utama. Tarik plug ataupun switch off breaker. Yang kelima adalah gantung kunci, lock dan letak tag nama kita pada switch. Yang keenam adalah lepaskan baki tenaga yang tersimpan. Contohnya buang angin kompresor ataupun buang cas kapasitor. Yang ketujuh adalah cuba test atau verify dulu switch tu. Cuba on kan sekejap untuk pastikan mesin memang betul-betul dah mati. Yang ke-8 adalah dah pasti selamat, barulah jalankan kerja membaiki dengan tenang. So bila selesai kerja, pastikan semua kawasan bersih, pasang semula penutup mesin, baru buka semula kunci loto dan hidupkan semula kuasa secara selamat. Seterusnya adalah berkaitan dengan pencegahan kebakaran. So kebakaran di tempat kerja telekomunikasi biasanya berpunca daripada litar pintas ataupun perkakasan elektrik yang lampau panas ataupun overheating. So 3 peraturan asas untuk elak kebakaran. Yang pertama adalah jangan sesekali sumbat ataupun sumbat satu soket dinding dengan terlalu banyak plug, overloading. Soket tu boleh jadi sangat panas dan cair, seterusnya mencetuskan api. Simpan bahan mudah terbakar macam petrol generator ataupun minyak pelincir jauh daripada papan switch elektrik. Yang seterusnya adalah sentiasa tahu di mana letaknya laluan kecemasan dan tempat berkumpul di assembly point di tapak kerja. So sekiranya berlaku kebakaran kecil, gunakan alat pemadam api jenis debu kering ABC. Ingat perkataan ABC, ini jenis pemadam api paling mesra pengguna sebab boleh padam semua jenis kebakaran termasuk kayu, cecair minyak dan yang paling penting perkakasan elektrik. Itu dipanggilkan ABC. Ingat, jangan sekali simbak air pada kebakaran elektrik, nanti kita pula yang kena jatuh elektrik melalui air tersebut. Seterusnya adalah kerja di tempat tinggi. So ingat tadi saya cakap risiko utama kerja kita ialah jatuh daripada tempat yang tinggi. So okey, ada satu undang-undang penting yang kamu kena tahu. SOP kerja tinggi peraturan 2 meter. Bila-bila masa saja kamu kena buat kerja pada ketinggian 2 meter ataupun lebih daripada aras tanah. So kamu wajib memakai full body harness yang disambungkan pada tempat paut anchor point yang kukuh. So bagaimana nak bayangkan 2 meter? Tinggi pintu kelas kita ni lebih kurang 2 meter. Jadi kalau kerja setinggi pintu ataupun lebih tinggi, wajib pakai harness. So selain pakai harness, ada beberapa perkara penting, iaitu kita perlu periksa tali harness sebelum pakai. Kalau ada koyak ataupun reput, terus minta tukar baharu. So mesti ada spotter, iaitu rakan pemantau di bawah tiang. Kerja memanjat menara ni tak boleh dibuat seorang diri. Mesti ada sekurang-kurangnya seorang kawan di bawah untuk tengok-tengokkan kita. Tolong hulurkan barang guna tali ataupun panggil bantuan kalau berlaku kecemasan. Akhir sekali berhenti bekerja serta-merta kalau cuaca mula mendung, hujan lebat ataupun ada bunyi kilat. So jangan degil Seterusnya tinjauan tapak, site survey. Sebelum kita masukkan barang-barang gadget, perkakasan ataupun mula panjat menara, kita kena buat tinjauan tapak, site survey dulu. So ini fasa kita usah line orang kata. Kita kena periksa 3 benda utama ini. Yang pertama adalah keadaan struktur. Tengok menara tu dulu, adakah tapak dia kukuh, ada karat teruk tak, tangga dia goyang tak, ataupun jangan terus panjat. So jangan terus panjat meluru. Yang kedua adalah gelombang radio. RF. Menara telekomunikasi memancarkan gelombang radio RF yang sangat kuat melalui antena-antena di atas. Gelombang ini tak nampak
tapi boleh bahayakan kesihatan kalau kita duduk terlalu dekat dalam jangka masa yang lama. So jadi kita kena pastikan pemancar dimatikan sementara ataupun kita pakai pakaian pelindung jika perlu. Yang khususnya haiwan berbisa, pencawang telekomunikasi selalunya diletakkan di kawasan semak ataupun atas bukit. So jadi sebelum masuk tapak, periksa kalau ada sarang tebuan, sarang lebah ataupun ular yang menyurut di sebalik peralatan. So bila kawasan tapak dah dipastikan selamat sepenuhnya, barulah kita bawa masuk peralatan kerja kita. So, alhamdulillah kita dah sampai ke hujung slide untuk nota pertama kita hari ini. So, ingat pesanan saya, keselamatan bermula daripada diri sendiri. Di tempat kerja nanti mungkin ada sinyal yang suruh kita skip pasang tali pinggang sebab nak cepat. So, jangan ikut, kita nak kerja lama, kita nak balik jumpa keluarga dengan selamat. Dia lambat asal selamat, jangan ambil jalan pintas. So, ikut setiap SOP yang kita belajar tadi. So, jangan sentiasa pakai ikut setiap SOP yang kita belajar tadi dan sentiasa pakai PPE yang betul. So, ada apa-apa soalan yang kurang jelas tak? So, jangan malu-malu nak tanya saya bahagian yang mana yang kamu nak saya ulang semula. So, tanya saja. So, saya sedia membantu anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.